Bab 1. Penyelamat Pus-Pus. Zaha, seorang pemuda berusia 22 tahun, telah meminati serangga sejak kecil. Ibunya, Christina, tidak pernah membantah minat tersebut kerana percaya bahawa Zaha mewarisi kecenderungan bapanya. Untuk menyokong hobinya, Zaha mempunyai bilik khas di rumahnya bagi menyimpan serta menjalankan eksperimen terhadap pelbagai serangga seperti ulat beluncas, kumbang, labah-labah dan kupu-kupu. Dia sering berbual dan memerhatikan serangga kesayangannya. Minat ini selari dengan pengajiannya di Fakulti Sains Hayat, Universiti Teknologi Malaysia. Zaha bersahabat baik dengan Mawar yang juga merupakan rakan sekuliahnya. Semasa makan tengah hari, Zaha meminta izin ibunya untuk pergi ke Taman Paya Bakau Tanjung Piai bagi mencari spesies serangga baru. Selepas makan, dia masuk ke perpustakaan mininya untuk mengkaji punca pos-pos serangga kesayangannya menjadi kurang aktif sejak kebelakangan ini. Zaha sangat menyayangi pos-pos yang ditemuinya semasa ekspedisi di hutan Lipo Gunung Pulai.